Selain itu, suatu yang agak istimewa dalam konteks ASEAN kali ini ialah semua wakil dari semua benua, Asia, Amerika, Eropah, Latin Amerika dan Afrika itu diwakili oleh negara-negara utama di rantau masing-masing. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, Li Qiang, Premier China, Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepun, Christopher Luxon, Perdana Menteri New Zealand, Lee Dae-myung, Presiden Korea, Timbalan Perdana Menteri Rusia, Alexei Overchuk, Presiden Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump, Guterres, Setiausaha Agung Bersatu, Lula da Silva, Presiden Brazil, Mark Carney, Perdana Menteri Kanada, Antonio Costa, Presiden Kesatuan Eropah, Cyril Ramaphosa, Presiden Afrika Selatan, Ketua Bank Dunia, IMF, Macroeconomic Research Office, ASEAN Plus RI, East Asia Business Council, Trilateral Cooperation Secretariat. Ini selain daripada wakil yang menyertai tapi tidak sebahagian daripada ASEAN, termasuk Director General ILO, International Labour Organization, dan juga Presiden FIFA bola sepak yang tak akan dibincang dalam mesyuarat ASEAN.